Mana Jiro? Asuka, cepatlah. Apa yang awak tengok? Tak ada apa-apa. Jomlah cepat, kita pergi pusing-pusing. Jom. Saya ni pembantu yang rajin. Saya sangat tekun bekerja. Sekarang ni saya nak kemas demi untuk menyara hidup. Saya pun buat kerja ni. Dengar semua. Inilah masanya kita dapat balas dendam terhadap Daina. Ya, betul. Senjata awak dah siap ke? Ini dia. Ya. Tengok. Inilah hasil usaha saya. Senjata istimewa. Kalau kita gunakan poci karau, kita mesti dapat tewaskan Daina. Daina. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang. Hei Puska, Ya. baru sampai. Ya. Saya baru saja balik dari kapit. Dah siap. Hidangan kamu Hidangan dah siap. kamu dah Maaf siap. sebab kamu tunggu lama. Hari ini maaflah kalau masakan hari ini kurang sedap ya. Makanlah ya. Ayah? Gurau je. Makanlah. Cubalah. Sebenarnya masakan ni semuanya Kenapa sedap. awak Makanlah ya. marah-marah ni? Mari makan. Harumnya. Asyik. Anggap macam tak ada apa berlaku. Adakah saya sedang bermimpi? Apa yang berlaku ni? Apa yang berlaku tadi? Ada sesuatu yang tak kena. Biarlah. Menyapu lagi bagus. Tak apa-apalah. Sekarang, keluar. Apa ni? Apa terjadi? Apa ni? Lari. Apa jadi? Lari! Lari! Raksasa! Punya raksasa. Asuka, Leo, mod ketiga bersedia. Baik. Baik. Lari. Cepat! Lari. Cepat lari! Cepat! Cepat lari ke sana! Cepat selamatkan diri! Cepat! Jangan buang masa! Cepat! Pusing. Mana tu? Hei! Kenapa ni? Tak, 3 orang tadi.
Saya rasa macam pernah jumpa mereka. Raksasa? Tengok ni. Ha? Baru ingat, mereka makhluk asing. Ha? Bersedia! Serang! Baik. Baiklah. Tanduknya dah serap cahaya laser. Tak guna. Ha? Apa ni? Ha? Tunggu apa lagi? Lari! Lari! Oh, oh. Tolong, saya dah hilang kawalan. Leo! Baiklah. Daina! Itulah dia, Daina. Ya. Daina? Daina! Daina! Itulah dia Ultraman Daina. Baiklah, biar saya tengok betapa hebat dia. Putera Gagak, sedia. Hebat. Dia dah serap kuasa Daina. Cukup. Mari kita balik. Dah hilang. Mana dia? Dah hilang. Semasa raksasa muncul,
Kami terjumpa satu gelombang yang luar biasa. Maksud awak, raksasa itu bersangkut paut dengan kemunculan gelombang itu? Betul. Dan saya beranggapan gelombang luar biasa ni dikawal oleh seseorang. Dikawal oleh seseorang? Mengikut laporan, pasukan peronda telah terserempak dengan orang asing. Teruskan. Semasa kami sedang mengasingkan penduduk, kami terserempak dengan beberapa orang asing yang pernah membuat kacau di bumi kita ni. Dari mana mereka datang? Dari planet Meiji. Mesti ada orang tengah cakap pasal kita. Betul tu. Semuanya salah raksasa tu. Kalau tak, tentu kita dah kenyang. Tengok ni. Cuba tekan butang ni. Planet Meiji. Mereka tu lagi. Mesti Karo akan muncul semula. Daina dah hapuskan Karo lah. Sebab itulah mereka cipta raksasa baru. Tapi kali ni raksasa tu lebih hebat. Mestilah macam tu. Sebenarnya teknologi mereka amat maju. Jadi mestilah dapat mencipta raksasa yang lebih hebat. Makhluk planet Meiji memang melampau. Janganlah marah. Awak janganlah marah-marah. Nanti sakit jantung tau. Awak diamlah. Buang masa lagi. Cepat pergi cari orang planet Meiji. Duduk bersembang lagi. Pergi. Ya. Apa? Baiklah. Baliklah dulu. Nanti mak kamu marah. Saya tak naklah balik lagi. Balik. Nanti mak kamu datang cari. Bye-bye. Jumpa Bye-bye. lagi. Bye-bye. Pakcik. Encik Toru, sewa rumah belum bayar lagi. Dengar tak? Dengar. Alamak. Sekarang ni saya tengah tak ada duit lah. Habis macam mana? Kita pergi mencuri lah. Rupa awak mesti bukan makhluk dari bumi kan? Saya tahu asal dia. Dia ni macam... makhluk planet Fabila, Betul. Cik. Betul Cakap salah. lah. Dia macam Tengok tu. tikus. Hei tikus, awak ni kenapa? Bahaya kalau awak terbang keluar tau. Betul tu. Manusia bumi ni tak berhati perut. Kita kurung dia buat sementara waktu. Akhirnya sangka yang saya menang ni dapat digunakan juga. Betul tak? Ada mesej. Ni ada mesej dari Akici. Tunjuk kat saya. Pergi tengok TV, ada wajah korang. Apa dia tulis ni? Tak faham lah. Tengok TV sekarang. Muka korang keluar TV. Betul ke? TV? Menurut daripada maklumat pihak polis, mereka sedang memburu 3 orang pengganas dari planet asing. Wajah dan bentuk fizikal mereka sama seperti manusia biasa. Tapi sifat dan tabiat mereka berbeza. Mereka adalah pengganas yang berbahaya. Cepat dulu. Jangan mana. Nanti tunggu. Tak rugilah. Geram betul lah. Mana mereka sembunyi ni? Janganlah marah sangat. Cubalah bersabar sikit. Wajah mereka serupa dengan manusia. Macam mana nak tangkap? Kita cari tempat lain lah. Leo. Apa terjadi ni?
Awaklah Asuka. Lama saya mencari. Awaklah Ultramandana. Asuka! Asuka! Kenapa dengan awak ni? Tak ada apa. Ni. Cepat. Awak mesti berhati-hati dengan orang planet asing. Wajah mereka sama seperti manusia biasa. Jadi berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Baik, Asuka, kecemasan di daerah K. Awaklah Asuka. Lama saya mencari. Awaklah Ultramandana. Siapa dia agaknya? Asuka. Ada laporan kecemasan di daerah K. Kita mesti cepat. Baik. Cantiknya bulan ni. Bulan. Dah boleh makan ke? Laparlah. Dah masak. Hei, saya dengar berita tadi ada orang yang membawa raksasa tu. Agaknya siapa orang tu ya? Saya tak tahulah. Panasnya. Ya panas. Penatnya saya. Dah tidurlah. Mengantuknya. Asuka di sini. Kami terima maklumat tentang orang asing planet Meiji. Maklumat? Maklumat palsu lagi ke? Jangan risau, pasukan Super Guard sudah tiba di situ. Baguslah. Tapi yang anehnya, maklumat ini dihantar oleh seekor... Kacau je. Teruskan. Ya. Berhenti. Awak nak ke mana? Awak dah silap. Raksasa itu tak kena mengena dengan kami. Betul.
benda tu? Awak lagi? Asuka, mari berlawan dengan saya. Hah? Asuka? Ya! Tak lama lagi, bumi akan menjadi milik kami. Apa maksud awak? Dengar sini, Asuka. Raksasa Unza sekarang dalam proses mengumpul tenaga dan akan bertindak bila-bila masa. Dengan mengalahkan awak, kami sudah boleh menakluk bumi ini dan kami akan memerintah. Tak guna. Awak robot. Janganlah tolak. Janganlah. Cepat masuk. Apa ni? Janganlah. Hanajiro. Hei, Kapten. Hanajiro ke? Kami ada maklumat penting. Kami dapat tahu bahawa planet Deka telah menghantar seorang prajurit untuk menakluk bumi. Prajurit itu sangat handal bertarung dan dia ialah robot. Kadar kami sekarang tak dapat berkomunikasi dengan bumi secara langsung. Oh, kalau macam tu, awaklah yang hantar Hanajiro dan berbola pelik tu. Betul tak? Ha? Jangan bising. Jangan nak pernah pandai. Apa lagi dia cakap? Kamu mesti berhati-hati ketika berhadapan robot tu. Dia hebat. Dia bersama dengan raksasa yang bernama Unza. Sekarang, bersiap sedialah untuk menghadapi lawan yang hebat ni. Jadi, tolonglah jaga Hanajiro sehingga saya kembali ke bumi. Ya! Karo, kumpulkan semua tenaga dalam alat ini dan jadikan senjata Unza yang paling kuat. Tak guna awak tembak alat itu, sebab saya salah satu badan utama raksasa itu. Rupa-rupanya dia badan utama.
Macam tu rupanya. Apa dia? Saya terjumpa sesuatu terhadap raksasa tu, iaitu dia berupaya untuk menyerap cahaya pemusnah melalui tanduknya. Apa? Betul ke? Macam tak percaya. Kalau dia menyatukan dengan kuasa lain, dia boleh memantulkan kuasa selepas menyerap kuasa pemusnah Ultraman Dyna. Betul ke? Serangan Dyna tak berkesan. Habislah. Dyna! Ultraman Dyna dijatuhkan hukuman pagi besok. Pagi besok? Manusia di bumi, dengar pesanan ini baik-baik. Saya Habislah adalah kita. para prajurit Deka. Lebih baik menyerah diri kepada kami di planet Deka. Jika tak mahu seluruh penduduk bumi terkorban. Apa kita nak buat sekarang ni? Bahaya ni. Kita mesti buat sesuatu. Yelah. Saya risau duduk lama-lama kat sini lah. Pihak berkuasa dah memutuskan hukuman mati. Kalau kami dijatuhkan hukuman mati, Ultraman Dyna pasti tak dapat diselamatkan dan planet bumi akan musnah. Ya, betul. Awak pasti Ultraman Dyna boleh diselamatkan ke? Sudah tentu, Ultraman Dyna memang boleh diselamatkan. Dan sepatutnya kamilah yang menghapuskan Ultraman Dyna. Dia buat lawan tadi. Jangan percaya. Sebenarnya kami suka bumi ni aman tau. Baiklah. Awak uruskan mereka. Nanti dulu. Sekejap lah. Tunggu. Macam mana? Belum pasti lagi. Tapi mereka janji akan bantu kita. Betul ke? Tapi Kapten, bolehkah kita percaya kepada mereka? Waktu ni kita hanya tunggu dan lihat. Mari pergi. Asukan ni pun satu. Mana pula dia pergi waktu macam ni? Kita nampak raksasa Onza tu tak bergerak menyerap tenaga. Tapi kita boleh nampak ada tenaga dan gelombang yang sama macam robot kita dulu. Dan disebabkan gelombang inilah Ultraman Dyna tak dapat bergerak. Betul tak?
Kalau macam tu, apa kata kalau kita pecahkan aja gelombang tu? Kalau kita nak pecahkan gelombang tu, kita mesti rosakkan sistemnya dulu. Tengok tu. Terdapat sebuah lubang yang tak tahu dari mana asalnya, dan saya pasti inilah pusat sistem gelombang tu dan inilah punca sinarannya. Habis tu, bolehkah kita menggunakan bom untuk musnahkannya? Kenapa kita perlu bertindak dengan terburu-buru? Percayalah, raksasa Unzal ni sangat berkuasa dan ia memang tak berkesan jika laser ataupun bom digunakan tanpa taktik tertentu. Takkan kita nak gunakan bom yang besar untuk mengebor lubang yang kecil macam lubang tikus ni? Fikirlah sikit. Apa ni? Bingo. Takkan macam tu aja. Apa lawak ni, bergerak sikit pun tak boleh. Kenapa ni? Tengok, inilah robot mini terbaru ciptaan kami, robot Poci Kala. Poci? Tapi kita perlukan pembantu. Hanajiro, harap awak boleh membantu. Ayah, macam mana ni? Bersedia? Sekarang! Baik. Baik. Semoga berjaya. Tengok, itulah sasaran kita. Baik, kita akan cuba hampiri Unzal. Baiklah, Leo, tembak. Baik. Tengok, mereka cuba menarik perhatiannya. Sekarang, keluarkan. Hanajiro, tolong ya. Boleh, Hanajiro. Dah masuk.
Hanajiro dah berjaya. Semua sedia. Berjaya. Daina. Daina dah pulih. Jaya lah. Oh, berjaya. Ya. Berjaya, trofi. Daina dah bebas sekarang. Ya. Berjaya. Oi, Apa? Apa lagi ni? sekarang tengok. Apa dah jadi ni? Maknanya sekarang Raksasa Unza ni milik kita. Bagi. Dapat kita boleh beralatkan dia sekarang untuk berlawan. Raksasa Unza ni dah jadi milik planet media. Tak guna. Kita yang paling hebat untuk berlawan. Kalahkan Torment Daina. Tak guna. Cepat bantu Daina. Baiklah. Baik. Masa untuk lancarkan laser pemusnah. Laser pemusnah. Alamak, kenapa ni? Laser pemusnah. Kenapa ni? Cepat.
Awak dah sedar? Di mana? Kapten, Asuka dah sedar. Awak dah tidur selama 3 hari baru sedar. Baguslah, awak dah sedar. Macam mana? Awak dah puas tidur? Asuka, awak belum sihat lagi. Apa ni? Awak rupanya. Dia rindukan awak, Asuka. Jagalah dia, Asuka. Saya risaukan awak, tahu tak?